Jalan raya lengang, hanya ditemani cahaya lampu lori dan deruan angin bunyi ketukan halus di pintu lori. Tok, tok. Aku nampak sesuatu di cermin sisi. Hey guys, Huawei partner, come back to my channel. Okay guys, kembali lagi di segmen React. Okay guys, so untuk malam ni, apa pula cerita dia? Kisah apa yang aku sampaikan untuk malam ni? Iaitu perjalanan malam yang ditulis pada 1 September juga. So, tanpa membuang masa, jom kita sama-sama baca kisah ni. Let's go guys. Aku bekerja sebagai pemandu lori dan sudah biasa dengan perjalanan jauh. Namun malam itu, perjalanan terasa lebih panjang daripada biasa. Jalan raya lengang, hanya ditemani cahaya lampu lori dan deruan angin yang masuk melalui celah tingkap. Jam menunjukkan hampir pukul 2 pagi. Mataku semakin berat. Kerana terlalu mengantuk, aku memutuskan untuk berhenti di tepi jalan. Kawasan itu sunyi, kiri kanan hanyalah hutan dan semak tebal. Aku matikan enjin. Biarkan lampu kecil menyala, lalu menyandarkan kepala ke kerusi untuk berehat seketika. Baru sahaja pejam mata, aku terdengar bunyi ketukan halus di pintu lori. Tok, tok, tok. Aku buka mata. Jantungku berdegup laju. Tiada sesiapa pun di luar. Aku fikir mungkin hanya mainan angin. Lalu aku pejamkan mata lagi. Namun kali ini bunyi itu datang dari belakang lori. Seperti ada sesuatu yang sedang memanjat atau melangkah perlahan di atas badan kenderaan. Aku cuba memberanikan diri, buka pintu dan turun untuk memeriksa. Angin malam dingin terasa menusuk tulang. Aku suluh dengan lampu telefon. Tapi tiada apa-apa. Ketika aku hampir naik semula ke lori, aku nampak sesuatu di cermin sisi. Ada bayangan hitam berdiri tidak jauh, tegak memandang ke arahku. Wajahnya kabur, tapi aku dapat rasa pandangannya menusuk ke dalam. Aku cepat masuk semula ke lori, kunci pintu rapat-rapat. Baru sahaja aku cuba menghidupkan enjin, tiba-tiba cermin di sebelahku berkabus, seolah-olah ada yang menghembus dari luar. Perlahan-lahan muncul bentuk tapak tangan merah. Di kaca itu, aku cuba istighfar. Mulutku terkumat kamit baca ayat suci. Enjin akhirnya hidup dan aku tekan minyak tanpa menoleh lagi. Sepanjang perjalanan lepas itu, aku masih rasa seperti ada sesuatu yang mengekori dari belakang. Bila sampai di hentian rehat yang terang dan ramai orang, barulah rasa lega sedikit. Esoknya, aku ceritakan pada seorang rakan, pemandu lori. Dan dia hanya berkata, kalau kau berhenti di kawasan sunyi, jangan keluar kalau dengar ketukan. Kadang-kadang, itu bukan manusia. Itu hanyalah jin dan syaitan. Okay guys, macam mana kisah tadi? Hampa boleh komen di bawah. Hampa jangan lupa share pengalaman ngeri hampa ataupun seram hampa waktu bila-bila, waktu dulu-dulu ke, waktu law ke. Hampa komen je. So, sampai sini saja video kita pada hari ini. Jangan lupa like, komen dan share, okay? Pada hampa yang belum subscribe lagi YouTube channel aku, hampa boleh subscribe now supaya hampa tak terlepas video-video terbaru baik standar, konten real horror atau konten mana-mana je lah dari aku. So, jangan lupa untuk subscribe. Pada hampa yang tengok video ni, kalau ada iklan apa, hampa jangan skip. Hampa tengok video aku ni dari mula sampai habis. Dan aku nak ucapkan terima kasih kepada hampa yang sudi klik video ni. Semoga dimurahkan rezeki selalu oleh Allah SWT, dipanjangkan umur, dipermudahkan urusan. Dan semoga sukses selalu dalam bidang yang hampa minat. Semoga tercapai, insya-Allah, amin. Harap korang diberikan kesihatan yang baik oleh Allah SWT. So, stay safe and jaga diri baik-baik tau. Kita tunggu di next content tau. Okay guys, bye. Assalamualaikum. Selamat malam.